selawat yang melepaskan kami dengan selawat itu daripada segala benda yang tidak baik dan kebinasaan. Kami nak wa taqdi lana biha min jami'il hajat, selawat yang dapat menjadikan kami tertunai daripada segala perkara hajat-hajat kami. Berkat selawat tu. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, selawat yang berkat dapat menyucikan kami daripada segala hak salah-salah. Wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat, dan selawat yang mengangkat darjat kami ini atas di sisimu setinggi-tinggi darjat. Wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il kharab fil hayati wa ba'dal mamat, dan selawat yang menyampaikan akan kami sehabis-habis jauh daripada sehingga-hingga daripada sekalian kebaikan pada hidup dan kepah pada mati. Oh, comel dah kan. Nak tulis di kertas sebuh depan kat pali kat semayang rumah dalam bilik. Buh kat meja, buh kat cermin sikat rambut. Nak masuk 3 minggu, ingat 3 minggu kelas benak tu. Kalau orang mandam nak 10 minit. Nak buh 3 minggu lah. Nak mana macam memang benak lah. Nah, otak beku dulu 3 minggu. 3 minggu siap aku api ya. Nak dah akal dah. Dah ingat ah? Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah semayang kami semua sekali biar habis sempurna belaka. Nak akan sebagai terima yang sempurna. Kita tak boleh lah Tuhan terima hak ni, hak tu tak terima, asal terima, subuh tak terima. Nak terima yang sempurna. Kalau kita nak kira semayang kita ni memang Tuhan tak terima. Sebab apa? Dah tengok kita, siapa dia kita. Tak, kita ni siapa? Berapa hari duduk seorang, berapa hari duduk kat lara. Nak cikgu, duduk kat lara lama ke duduk seorang lama? Duduk seorang? Seorang lama? Mu tak boleh sakit sama kalau tanya. Wa fil lana dzunubana amah, ampun dan dosa kami semua. Nak dia habis bos, banyak dosa kita ni. Dosa mata, dosa tangan, dosa lidah, dosa kemaluan, dosa jari, dosa tapak tangan. Nak dosa kaki. Dosa paling banyak dosa hati. Nak hati paling banyak dosa. Tangan, kaki, mulut, perut, telinga, mata, 7 anggota. Yang paling bisa sekali yang iaitulah yang berlubang. Mulut dengan kemaluan. Faham? Mulut dengan kemaluan. Nabi kata jagalah 2 yang berlubang. Mulut dengan kemaluan. Tak, kemaluan jadi berzina. Mulut jadi cakap nawak. Tak. Wala tu'azzibna yaumil qiyamah, jangan azab kami pada hari kiamat. Padahal Tuhan nak azab boleh dah. Dah mata kita berapa hari tengok ulama, tengok TV lah, mana kau cakap tak? Telinga kita dengar Quran baru setahun 2. Dengar lagu daripada kecil. Kita duduk dalam perut tu, mak kita nyanyi dah itu. Duduk tengok cerita keling dah. Tak. Dulu berak nanang. Tahun 80-an itu. Dan ni kita umur 20-an. 20-an dah 2000 lebih tak. 80-an itu mak dia ngandung dia. Oh, tengah Hindustan masa tu cikgu tak? Oh, kata masa ngandung bacalah surah, baca Quran, ambil tabaruk Quran berkat. Nak ataupun maknanya baca surah Yusuf tak apa dah. Ambil tafa'u, ambil sempena. Mudah-mudahan muka tak comel pun perangai comel. Ni anak duduk dalam perut 6 bulan mot. Tengok Hindustan nyanda depan TV. Tere mujeko kopai haina. Anak ni ada apa? Babi ke benda. Nak lawan orang tua dak hormat Tok Iman, depan Tok Iman congek. Dulu saya set motor tak gitu. Tapi kat surau mampu hinjing. Aku di sini orang sembahyang, dia tak sembahyang. Tapi ada roi.
Nah, takut bising orang semayang. Dia tak semayang, bapak mentul. Tapi mampu dia jauh. So, bunyi atas saja. Kacang. Sampai kat ni, hidup mula. Apa? Nah. Ni lepas terima dongeng. Tayar belakang pula. Kata bila. Tak. Nak kan ni, tak berkat kan ni. Nama supoh dia, mulut masing sikit. Bang, lari minyak. Allah Rabbi. Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ya ghafar, ya Tuhanku, Engkaulah yang sangat-sangat mengampun. Ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Allahumma ya Razzaq, wahai Tuhan yang beri rezeki. Urzuqna rizqan thayyiba, beri kami rezeki yang baik-baik, halalan mubarakah, yang halal pula lagi pula berkat. Allahumma ya Allam, wahai Tuhan yang sangat tahu. Alimna ma jahilna, ajar kami apa yang kami jahil. Wa zakirna ma nasina, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wahdina subulas salam, tunjukkan kami jalan-jalan yang betul, jalan yang selamat. Wa najjina minaz zulumat ilan nur, lepaskan kami daripada gelap kepada cahaya. Kita alhamdulillah lah duduk dalam cahaya. Time maghrib dengan isya duduk kat orang ngajar, duduk kat orang sarah. Dan adik-beradik kita siang duduk lah gelap. Pak dara kita, pak menakang kita, pak tok tua kita, berah kita, ni hak duduk dalam maiding, tengah cari supik, tengah beli sabung, tengah beratur nak bayar, dan dengar. Duduk dalam gelap. Hak tengah jual ni tak mayang garik lagi, nak berhenti orang minta misuk. Tak, 3 pinggang, roti telur lapang. Sayang juga kalau berhenti lah babah. Tu duduk dalam gelap. Gelap kau ni cerah dalam kedai. Gelap maknanya gelap kejahilan. Gelap jahil. Wajannibna al-fawahisha, dan jauhkan kami daripada segala hak keji-keji. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang terang, apa yang tak nampak. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah Tuhanku, datangkan kepada kami dalam dunia hasanah. Apa dia hasanah di dalam dunia? Kata setengah ulama, rezeki yang luas, gaji besar. Apa lagi hasanah fid dunya, rumah yang luas. Apa lagi kenderaan yang baik. Apa lagi di dunia hasanah, isteri yang cantik lagi solehah. Lagi anak pula baik. Itu ya dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga hasanah, iaitu mahligai di dalam syurga. Wa qina azabannar, minta jauh daripada api neraka. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz, masukkanlah kami ke dalam syurga serta orang-orang baik, walaupun kami bukan orang baik. Kita bukan orang baik itu. Kita orang jahat. Kita orang jahat, tapi jahat pun biarlah nak duduk dengan orang baik juga. Minta nak duduk dengan orang baik. Ya Ghaffar, wahai pengampun. Ya Rabbal Alamin. Lepas tu tutuplah selawat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak pandai nak tutup panjang, tutup pendek. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak, mana tahu orang suruh baca doa. Mak baca doa kali mak. Kita kuku benda apa pula ni. Aku nak kata apa pula ni. Ingatlah, jangan komang sepandang. Lainlah orang suruh jadi itu imam. Boleh baca doa banyak. Tu tak wajib atas semua orang. Tapi sekarang kita sebagai orang Islam boleh baca doa. Boleh baca doa. Ganda-ganda kita hak bahalara belaka suruh kita baca doa. Baca doa sepatah. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Padanglah hak? Ada. Kawan-kawan kita kata, "Benda pendek ingat." Baca diri je. Kenapa? Musuh aku baca mu kata pendek pula. Ada apa dah tu? Dah kita cak ayam ni. Dah takut tak reti benda. Dulu-dulu suruh baca doa. Orang mari minta anak. Dia baca doa kunut kali. Nak tengok? Boleh tanya balik. Kunut panjang, kunut pendek. Kunut panjang, kunut pendek. Kata bakar je tu kunut pendek dah. Kunut panjang, kunut pendek dah. Kunut pendek, kunut. Dia kok.
Orang dulu dia tanya. Nah, cuba ayat kursi kali. Dah nak minta anak aku ayat kursi kali. Nah, dia kali ayat kursi. Tengok kita. Dah tak bangun nak turun ni. Mata but balik mana? Kecing noh. Kecing mana boleh ada. Tu kata komang kita. Kita dah wajib jadi ustaz, jadi tok imam tak. Tapi biarlah boleh baca ayat kursi. Biarlah betul Fatihah. Biarlah baca wirid uduh-uduh. Baru jadi orang Islam. Kemudian baca Al-Fatihah sampai ke habis. Lepas habis Fatihah, amin ya rabbal alamin, rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil adhaimi wal jaraimi ya karim. Maksudnya, rabbana taqabbal minna du'aana, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami doa kami ini. Kerana Allah tak wajib terima, tapi biar terimalah. Innaka antas samiul alim, engkau sangat mendengar, sangat tahu. Wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, engkau sangat penerima taubat lagi kasih sayang. Wala tu'akhidna bil azaimi, dan jangan engkau ambil balaskan kami dengan segala dosa-dosa besar. Wal jaraimi, dan jenayah yang kami buat. Ya karim, wahai Tuhan yang mulia. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tak pandai lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Nah, batu banyak sikit duduk belakang untuk imam. Kalau kita duduk jauh jadi speaker kuat wirid tak apa lah. Dengar jangan lari awal. Pasal kita tak pandai lagi wirid. Nah, bukan mana bila pandai wirid suruh lari awal tak. Belajar gitu. Nah, mayasa pergi surah aja, mayasa jemaah. Nah, tu imam baca. Ingat lama-lama nampak. Nah, boleh sebut gitu. Baca doa. Baca doa ni mula-mula tak apa, tak tahu makna. Tapi kalau kita dah orang Islam dah, kena ambil makna dia. Kalau kita orang jahil baru nak baru insaf, baru nak mendekati agama, tak apa, ambil doa dulu. Lepas tu belajar sikit. Jangan kita tua dah, doa pun tak reti ke benda. Dah minta benda. Mana kau tahu? Aku orang baca tak. Ini tak kena lagu tu. Tapi secara borong lah, secara rekah tak apa dah. Mu tahu baca ni, Rabbana atina fid